So selamat pagi guys. So hari ni kita try naik Bukit Puteri ataupun Bukit Batu Putih kalau dalam map. So I think it will be a short hike sebab kat atas kita dah nampak puncak dah. So jom kita teruskan. Boleh dari situ, tapi aku ikut all trail, kita kalau di sini lah. Rasanya penuh dengan batu. So aku berada di top. Aku rasa top lah. Walaupun bukan totally top, okay lah, not bad. Rasa nanti diorang akan buat tasik lah kat sini. Ya, actually kita akan ada pusingan lagi sebab kita baru ada berapa kilo. So mungkin aku akan loop terus, pusing terus dari sini. Ya, sini pun ada road juga, cuma road dia tak berapa cantik lah. Okay, cuba tengok sini pun ada macam panggil apa lah. Alah, lupa pula panggil nak ni apa tu, boleh ni lah, buai function lagi ni. Buai masih function, tapi dia dah penuh dengan ni kan, semak. So aku tak tahu, sini private kot, better untuk tarik orang lagi ramai, bolehlah clear kan sini semua kan. So orang akan tertarik lah, orang akan tahu tempat ni. Sebab tempat ni pun aku rasa macam aku pun tak tahu, walaupun aku rajin nak hiking, aku pun baru tahu sini ada tempat hiking. Sini apa, kejap Bukit Puteri, kejap Bukit Batu Putih. So kita tak tahu kan. Tengok aku lalu mana. Mesti aku lalu setemak. Sebab aku rasa tempat tu dia ada trail, tapi sebab kalau dah lama trail tu tak dilalui, so dia dah naik lah semula semak-semak tu. Tadi aku kat sana, so tadi aku dah balas ke sana kan. Lepas tu baru naik sini, baru naik puncak tadi tu. So sekarang kita nak turun, kita nak sambung ke sana lah. Dia bagus kat sini kan, orang kalau benda-benda macam ni, kalau bukit macam ni mesti ada tali. So bagus lah untuk try belajar mendaki kan. Siap ada step dia pun, dia macam dah korek ni, seketul-seketul. Memang nice lah. Batu ni dia dah bentukkan jadi step. So ni aku dah naik, so aku terus ke sana lah. Okay, so update, aku dah tadi kat area tengah tu aku tak jumpa jalan, so aku cari tempat yang boleh naik. Tu tiba-tiba kan ada tali kat sini, so naik je lah sini. Okay, tu saja update aku. Bye bye. So alhamdulillah aku dah berjaya naik. Aku tak tahu, aku main naik je, tengok mana yang boleh naik, kita naik. Tapi tu macam boleh naik lah bukit yang tengah ni kan. Boleh try lagi next time ke, ataupun kalau aku lalu sini lagi. Okay, jom kita masuk hutan balik. Ya, jom naik. Okay guys, kita menghampiri bukit. Awal-awal kita datang tadi, setelah aku dah sesat dekat area sini semua, pusing sana. Lepas tu rasa nak membuang. Lepas tu dah okay, and then kan dah okay, kita try naik, and then terus caw lah. Caw lagi. Tadi ketembung. Ada orang, ada angka-angka hati-hati. Dia bawa makan minum-minum atas ni. Mantap. So aku tengok je lah.
Kata kopi-kopi. Comel ni. So aku teruskan perjalanan sebab aku nak berak. Astagfirullahaladzim. Nak membuang. So kita terus shoot balik sebab ni dah nak sampai ni ke bawah. Okay, ciao. So aku rasa sampai situ saja video kali ni. Thank you guys. Actually aku dah selesai banyak kali. Tapi alhamdulillah jumpa jalan balik. Sebab jalan dia tak bagi kita buat jalan baru. So nak tak nak ikut road dia, pusing balik lah. Padahal kita nak pakai map lah, asyik terlajak je. Dan aku rasa Ultra punya apps ni macam something wrong. Bila kau dah jalan, lepas tu dia terlajak. So layan je lah. Okay, bye. Assalamualaikum.